Adu yang baik. Kita lihat bagaimana Gadar, walaupun ada 4 pemain yang cuba membantu beliau, yang masih lagi cuba untuk melakukan sendirian. Apapun hasil yang dimiliki oleh beliau, nampak jelas sekali walaupun selfish, tamak, tetapi mempunyai peluang yang baik untuk menjadikan gol. Tahniah kepada Gadar kerana menjadikan gol untuk pasukan Kelantan. Saya tak tahu apa akan berlaku kalau dia tak skor gol ini, Nazab. Satu Kelantan akan memusuhi beliau, tetapi saya rasa itu adalah hadiah yang cukup istimewa untuk penyokong-penyokong The Red Warriors, kerana satu chip untuk menewaskan Nur Azlan Razali yang cemerlang sepanjang 85 minit sebelum ini. Ya, saya rasakan mungkin beliau sedar beliau tidak boleh beraksi di pentas final. Sekurang-kurangnya beliau boleh diingati